item yang sempat disauk semalam. Ultimate Luminous, Great Powered. Dah lama aku cari, tiba-tiba jumpa pula. Tak expect pula ada kat sana. Aku beli semalam dekat Collector Peak M-Corp Mall PJ. Dia berlangsung 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni hari last, hari Ahad. Tapi aku pergi ni hari Jumaat dengan Sabtu lah. Sahabat-sahabat member kat sana. Ni Kamen Rider memang cerita Kamen Rider Stronger. Tackle. Macam biasa Kaiju Ultraman mesti wajib kena beli. Wajib. Yang tak ada memang aku beli lagi. Memang beli lagi pula. Tak ada memang sauk lah. Ni Jet SSSP Science Search Party apa dah lupa dah. Original Bandai. Bandai China. Ni bersama dia punya kapal selam. Ni senapang SSSP juga. Tahu tak? Tengok tak siri Ultraman Hayata? Nampak macam mainan-mainan bodoh kan? Ni murah je jackpot. RM10 aku beli. RM10 aku dapat. Lepas tu apa lagi tau? Tak busy dia kan. Tak busy aku tak macam mana. Ni pun dah seminggu ni aku tak buka lagi. Ni pun kotak ni. Kotak ni keras padu lah benda dalam ni. Kena tahu aku bagi clue ni SKC. Ni dua-dua ni Kaiju Ultraman. Lepas tu ada lagi 2 kotak lagi. Tak sampai. Mungkin esok lusa sampai tu. Sebab dari Sarawak lambat sikit. Tapi Kaiju, semuanya Kaiju. Aku akan unboxing aku akan keluarkan video unboxing hari Rabu. Ni review Kaiju Ultraman Hayata semalam kan. Aku tak kemas lagi. Aku tak display. Ni memang aku bungkus balik dalam kotak semua. Tak sempat nak kemas. Kaku Ranger pun aku tak kemas lagi ni. Kotak dia. Ni nak review tak? Ultra 7X. Aku nak review beta capsule. Tu kotak dia dah ready dah. Nanti aku review. Okay lah, bye. Itu je. Nanti malam ni aku nak shoot video untuk unboxing ni. Okay, tu je nak cakap. Bye. Tak nak tahu pun, tapi saja nak cakap.